adalah antara orang yang paling rajin untuk masuk saya punya live dan korek-korek ilmu untuk wife yang tersayang. Dalam perjalanan usaha hamil tu saya rasa mesti banyaklah pancaroba dia, halangan dia. Tapi apa yang membuatkan pasangan ni kental untuk teruskan usaha hamil, akhirnya membuahkan hasil. Inilah dia, Saif Nokman. Comel sangat, alhamdulillah. Dah berapa bulan tadi? 11 bulan. 11 bulan. Kami kahwin 2015. Selepas 2 tahun kami kahwin 2017, saya ada buat pemeriksaan detail lah di Hospital Pantai bersama Dr. Mimin. Dr. Mimin diagnose saya ada endometriosis kan. Okey. Selepas tu 2018 saya transfer ke Anson Bay. Dr. Aida ambil alih dan Dr. Aida diagnose saya ada fibroid. Fibroid tu tak bahaya. Jadi Dr. Aida saja untuk kami buat IUI. Okey. 2018 kami buat IUI, tapi tak ada rezeki. Masa tu memang frust. Lepas tu PKP. Saya start untuk join